Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khaira Bashirah, TV Sanggara TV PSS SK Langgan. Cuaca hari ini sungguh indah dan harmoni, begitu juga dengan majlis kita pada hari ini, majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jom saksikan paparan seterusnya. Harapan guru besar untuk murid-murid semasa sempena Hari Raya ini? Okey, sebelum tu saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pelajar, kepada semua guru, kepada semua bapa di sekolah Telaga pada tahun 2025. Okey, harapan saya sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2025 ni, harapannya saya semua pelajar boleh pertama berenung kembali di kita masing-masing, sejauh mana kita selama ini berada di sekolah itu sendiri, usaha kita untuk mencemerlangkan diri kita masing-masing. Dan saya harap sempena Hari Raya ini jadikan ianya satu titik kita berubah pada kita ni untuk menjadi seorang pelajar yang lebih hebat, yang lebih cemerlang untuk beberapa, untuk guru dan pelajar sekolah SK Langgan. Apakah pendapat cikgu tentang sambutan Hari Raya di sekolah ini? Bagi pendapat saya, sambutan Hari Raya di sekolah ini sangat-sangat menggembirakan. Tengok kemeriahannya dengan murid-murid dapat berhari raya bersama dengan rakan-rakan, bermaaf-maafan dengan sama-sama murid dan juga bermaaf-maafan sama-sama guru lah. Maka di sini dapat lagi mengerat hubungan sendiri antara sama mereka, antara murid dengan murid dan juga murid dengan guru. Apa pendapat cikgu tentang sambutan Hari Raya tahun ini? Pada pendapat saya, sambutan Hari Raya pada tahun ini sangat meriah sebab kita buat sedikit kelainan. Semua murid akan makan biskut-biskut raya yang mereka bawa di Dewan. Okay, lepas tu semuanya berjalan dengan lancar mengikut yang kita rancang. Alhamdulillah. Apa perasaan awak tentang sambutan Hari Raya hari ini? Saya sangat bahagia dan sangat gembira bersama rakan-rakan saya. Terima kasih. Apakah kuih kegemaran anda hari ini? Kuih raya kegemaran saya ialah Elmer London. Terima kasih. Hari Raya adalah hari paling merah di Malaysia. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.